Business on Air, kami akan share knowledge kepada ejen dan juga e-commerce. Jadi seperti biasa pada hari Selasa kita ada segmen kita dan anda bersama kita Intan sebagai hos anda dan juga rakan di sebelah saya iaitu Hai, saya Inas. baiklah. Inas untuk segmen ni seperti biasalah kita akan dikupaskan oleh rakan kita di sebelah. Kita terus jemput dia lah. Okey, apa khabar Nazni? Ya, khabar baik. Baik Nazni nama betul. Seperti biasa. Seperti biasalah, tak orang lain semua rasa dah kenal lah dengan Nazni ni, pemberita kita setiap hari Selasa. Baiklah Nazni, seperti biasa saya nak tanyalah ada berapa berita untuk hari ni? Hari ni ada 6 berita, semuanya dalam berita dalam negara. Oh, dalam Ya, dan berita ni lebih fokus kepada PMKS. PMKS. Ya, Menarik. ya. Menarik. So sebelum kita masuk dengan lebih mendalam untuk segmen ni, anda yang sedang menonton di Facebook live kita, jangan lupa untuk follow dulu dan juga anda yang menonton di YouTube kami, jangan lupa subscribe supaya anda tak terlepas dengan akan datang dan juga boleh tengok balik episod yang sebelum-sebelum ni. Betul. Banyak topik yang kita dah Ya, bincangkan betul. Kita ada beberapa jenis segmen lah. Dan juga yang terakhir adalah jangan lupa untuk share, like dan juga komen kepada video ini sekiranya beri manfaat kepada anda. So, tanpa kita membuang masa, ready, Inas ready, saya dah ready, penonton pun boleh ready. So, jom kita on air. Okey, so baiklah, kita tak payah membuang masa lah, kita serahkan kepada Nazni. Okey, terima kasih Intan dan Inas. So seperti biasa hari Selasa kita akan bawakan beberapa berita yang berkaitan dengan dalam negara dan luar negara. Tapi hari ini fokus dia banyak kepada dalam negara lah, dan terutamanya kepada PMKS kita. Okey, usahawan di luar sana. So ada beberapa berita yang saya akan kongsikan, iaitu mengenai pendigitalan perniagaan, strategi Malaysia dalam menerokai pasaran baru, dan peruntukan 50 juta matrik untuk luaskan ekspor Malaysia, sokongan daripada FMM, dan sedikit mengenai invoice dan inisiatif dana daripada Bank Islam. Ini antara yang kita akan kupaskan pada hari ini. So jom kita mulakan berita kita hari ini. Berita yang pertama iaitu mengenai PKS Malaysia masih ketinggalan dalam pendigitalan perniagaan. Okey, menurut Menteri Digital Govind Singh Deo, kebanyakan perusahaan PKS di Malaysia ni masih ketinggalan berbanding syarikat besar dalam perjalanan digital mereka. Okey, so tapi sebenarnya kalau dalam artikel tu dia ada menyatakan yang bahawa PKS ni ada kepentingan dalam ekonomi Malaysia sendiri sebab dia menyumbang kepada hampir 97% daripada keseluruhan perniagaan di Malaysia, dan dia juga menyumbang kepada lebih 38% keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, dan dalam masa yang sama dia menggaji jutaan rakyat di Malaysia. Okey. So walaupun penting, tapi nampaknya banyak PKS yang masih ketinggalan daripada segi pendigitalan berbanding syarikat besar, dan ramai PKS yang belum beralih ke sistem digital sebenarnya. Maksudnya belum guna platform e-commerce lagi, belum lagi automasikan penjualan dia, masih lagi manual. So PKS agak ketinggalan dalam dalam penggunaan teknologi digital dan kebergantungan kepada proses tradisional yang menjejaskan kecekapan dan pertumbuhan. Yang ini dalam artikel juga ada menyatakan bahawa ketinggalan disebabkan kurangnya pendedahan dan pengetahuan mengenai manfaat pendigitalan itu sendiri. Tetapi walaupun agak ketinggalan menurut Menteri Digital, sebenarnya ada banyak inisiatif yang kerajaan buat untuk mempercepatkan lagi pendigitalan PKS. Antaranya adalah dengan pelancaran inisiatif pendigitalan perniagaan dan juga peruntukan 50 juta untuk geran padanan digital. Dan ini adalah satu dan dua itu adalah satu inisiatif daripada kerajaan untuk tanggung kos kalau macam PKS tu nak beli sesuatu yang berkaitan dengan perisian ataupun sistem, ataupun mungkin nak guna mesin macam POS ataupun sebelum ni kita pernah dengar geran pendigitalan macam contoh dia nak guna sistem Squalid. Sebelum ni kita pun ada masuk dalam teknologi service provider juga, yang mana
pengguna ataupun peniaga dekat luar sana, kalau dia guna sistem kita dan bayaran bulanan tu, dia boleh dapatkan grant padanan daripada kerajaan sendiri. Itu adalah satu inisiatif yang dibuat oleh kerajaan sendiri untuk mempercepatkan pendigitalan PKS. Dan kerjasama dengan syarikat teknologi seperti Microsoft dan Alibaba ni pun antara salah satu inisiatif juga, yang mana dua syarikat ni membantu dalam membimbing PKS daripada segi teknikal lah, bagaimana penggunaan sistem dan sebagainya. Okey. Dan komitmen kerajaan dalam menyokong PKS, dana tambahan untuk membantu PKS untuk menghadapi cabaran geopolitik semasa, dan peruntukan 50 juta yang ni kita akan kita akan kongsikan selepas ni mengenai peruntukan 50 juta yang diberikan kepada matrik, dan juga peningkatan jaminan 1 bilion di bawah jaminan skim jaminan pembiayaan perniagaan. Yang ini adalah akses kepada pinjaman bank lah. Maknanya diorang boleh gunakan skim SJPP ni untuk apply loan yang berkaitan dengan perniagaan lah. So dia tak perlu ada cagaran tertentu. So bila ada guna SJPP ni lebih mudah lah proses dia. Mungkin syarat dia pun tak terlalu ketat. Ya, betul. So visi kerajaan dalam mewujudkan menuju Malaysia ke arah memperkasakan digital ni adalah dengan memperluaskan dengan mewujudkan lagi sistem ekosistem digital yang inklusif kepada semua perniagaan, meningkatkan daya saing PKS di peringkat global dan membina Malaysia sebagai negara yang digital kukuh. So kita nampak kat sini sebenarnya banyak inisiatif yang diberikan kepada kerajaan. So dia berbalik kepada PMKS atau peniaga dan usahawan di luar sana sendiri, ya, bagaimana dia nak memanfaatkan kita kata peluang yang diberikan oleh kerajaan sendiri. So seruan kepada PMKS kat luar sana, ambil langkah proaktif dalam pendigitalan dan manfaatkan inisiatif yang diberikan kepada yang disediakan oleh kerajaan sendiri dan bersedia untuk menghadapi cabaran dan peluang dalam ekonomi digital. So ini antara yang diwawarkan di dalam artikel tersebut. So kita nampak bila benda ni, perkara ini dilaporkan dalam berita, dia adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan lah sebagai usahawan. Kalau anda masih lagi bergantung kepada cara penggunaan manual dalam urusan perniagaan, ini adalah masanya lah untuk anda berubah kepada cara digital. Okay. Seterusnya adalah berita seterusnya saya nak kongsikan adalah mengenai, yang ini adalah mengenai usaha kerajaan juga dalam meneroka pasaran baru. Okay. Menurut Tengku Zafrul, Malaysia akan terus memberi fokus kepada pasaran-pasaran baharu serta pasaran bukan tradisional dalam usaha memastikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara terus kukuh. Bila kita kata pasaran tradisional ni adalah pasaran yang biasa yang kita memang akan berdagang dengan negara tu, macam contoh US, China, apa lagi selain daripada itu, Jepun. Itu adalah negara-negara yang memang kita selalu buat ekspor dan diorang pun kita selalu buat import dan ekspor dengan diorang. So sekarang ni usaha Malaysia sendiri dalam usaha untuk teroka pasaran lain, negara lain yang berpotensi. Macam sebelum ni, dalam news yang sebelum ni kita ada bagi tahu yang pasaran Afrika, lagi UAE, itu antaranya lah. Okay. So fokus antara objektif utama dia adalah untuk memperkenalkan inisiatif kerajaan dalam meneroka pasaran baru dan juga menjelaskan lagi peranan dan peruntukan MITI dan juga matrik. So ini dua MITI dan matrik ini adalah dua kita kata kementerian dan juga organisasi yang bertanggungjawab lah dalam urusan import dan ekspor Malaysia. Okey, apakah pasaran baru yang disasarkan? Okay, antaranya adalah Rusia, yang kedua adalah benua Afrika, Timur Tengah dan juga Amerika Selatan. So 4 negara ni lah yang akan dipilih untuk diteroka pasaran baru tu. Dan terdapat juga peruntukan dan peranan PKS sendiri. Peranan MITI dengan menyalurkan peruntukan terus kepada PKS dan matlamatnya adalah untuk membantu PKS teroka pasaran baru. Dan juga 50 juta yang diberikan jumlah tambahan kepada matrik untuk memperkasakan lagi aktiviti ekspor terutamanya.
So ini adalah peranan, kita tahu maknanya kat sini dah ada peruntukan yang diberikan kepada matrik. So kita sebagai usahawan sepatutnya perlu nampak ini sebagai satu peluang lah. Peluang untuk terus berkembang, bukan setakat berniaga tu Dalam pasaran. dalam pasaran tu sahaja. Kalau kita Buat PKS, explore. kalau kita PKS kita perlu ada matlamat dan kita Usaha lah. kata usaha untuk pergi ke luar negara pula. Ataupun adakah yang ni disebabkan oleh kita nak tumpukan pasaran tu lain pada Amerika, sebab Ya. Amerika kan tarif dia Agak akan tinggi ada jugalah. Yang ini pun sebenarnya rentetan daripada kita kata isu tarif yang dikenakan oleh Trump yang agak tinggi 24%. Yang terbaru kalau ikut daripada perbincangan sebelum ni katanya nak dikurangkan sehingga 0%. Tetapi yang latest yang saya dapat tu adalah 10% tu dah pastilah maknanya daripada 24 kemungkinan turun tu 10% dan bukanlah 0%. Tapi ini adalah kita kata satu inisiatif lah daripada kita terlalu bergantung kepada pasaran tradisional yang biasa kita berdagang. So ini adalah masa ni lah untuk kita teroka. Sebenarnya banyak lagi peluang dekat luar sana lah. Okey. Dan terdapat juga selain daripada itu lawatan rasmi dan kerjasama antarabangsa yang akan dilakukan oleh PM kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Rusia ni pun salah satu peluang untuk membuka ruang perdagangan yang baru dan pertemuan dengan beberapa rakan dagang sedia ada dan pelabur Malaysia dan syarikat Rusia. Ini antara yang akan berlangsung lah. Kemungkinan nanti akan ada lah dekat dalam news yang seterusnya. Okey, apakah strategi dan kerangka dagangan yang akan dibuat oleh Malaysia sendiri? Yang pertama adalah kerjasama blok ekonomi yang melibatkan negara BRICS. BRICS ni Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. Dan satu lagi adalah Mercosur. Yang ini adalah blok perdagangan di Amerika Syarikat, Amerika Selatan. Yang ini fokus dia adalah untuk memudahkan lagi perdagangan bebas antara dua negara dan juga ekonomi serantau. Yang kedua adalah kerangka dagangan lain adalah perjanjian ASEAN A3 dan juga DIFA, iaitu perjanjian barangan ASEAN dan juga perjanjian rangka kerja ekonomi. Ini adalah antara usaha yang dibuat oleh kerajaan sendirilah. Okey. Tadi kalau kita kata tradisional tu antara dia China, Singapura, USA, Jepun dan juga negara-negara EU lah, European Union sendiri. Okey, seterusnya berita mengenai matrik yang pertunjukan 50 juta tadi tu. RM 50 juta peruntukan bantu matrik untuk luaskan ekspor Malaysia. Okey, menurut Rizal American, peruntukan 50 juta itu akan membolehkan matrik meningkatkan lagi usaha memperbagaikan pasarannya dan memberikan sokongan yang lebih besar kepada pengeksport Malaysia. So ini adalah satu langkah proaktif kerajaan Malaysia sendiri untuk memperkasakan ekspor negara. So fokus baharu untuk matrik pula adalah ada 4 pasaran yang sedang pesat membangun, antaranya Asia Selatan, Afrika, Asia Barat dan juga Amerika Latin. So ini antara yang dia akan fokuskan lah. Okay. Sama juga manfaat kepada PKS tempatan, okay, dengan penyertaan expo. Biasanya kalau matrik ni dia akan buat satu event lah. Event expo berkaitan pameran ke apa, dan misi dagangan luar negara dan beberapa sokongan teknikal dan pemasaran. So ini sebenarnya adalah satu peluang lah kepada PKS kat luar untuk join mana-mana event yang dibuat oleh matrik sendiri. Dulu ada satu kita punya customer, dia jual aksesori macam brush semua tu kan. Dia pun join juga under matrik, buat pameran. Tak silap saya adalah dia pameran di luar negara, tak silap saya. Itu pun antara kita nampak lah, ada dalam kalangan kita punya kita kata customer yang join program-program yang ditawarkan oleh matrik sendirilah. Ada lagi satu customer jual lada hitam. Itu bersama juga kan. Yang tu matrik. Itu pun ada dekat matrik. Amerika lah. Ya. Dan ada juga yang perfume pun tahun lepas tak silap saya pun ada juga lah yang join under matrik juga. So ini dah sebenarnya kita tahu ada peluang tu.
dan kita seharusnya perlu ambil peluang lah. Betul. Perlu tahu bagaimana cara untuk join event-event yang disertakan. So dengan langkah ini ekonomi Malaysia sendiri akan dapat dikembangkan dengan potensi jangka panjangnya, diversifikasi destinasi ekspor. Bukan setakat pasaran tradisional tu saja tetapi lebih meluas lah. Mungkin kalau kita adalah peniaga, katalah kita peniaga makanan kan, ataupun barang-barang apa tu, bukanlah makanan yang ada, contoh kerepek pisang contohlah. Mungkin kita rasa macam pasaran tu sepatutnya adalah pasaran di dalam negara saja mungkin laku, tetapi saya boleh pandang dia sebagai untuk Ada diekspor potensi dia ada tu. potensi di luar negara untuk kita kembangkan. Macam contoh kalau saya tengok belum ni kali ini saya ambil yang daripada Indonesia lah, saya nampak lah tempe. Tempe kan sebelum ni kalau kita tahu dia biasanya kita makan sama ada kita goreng ataupun kita makan masukkan dekat dalam lauk. Tapi dia orang jadikan sebagai snack dan diekspor ke negara luar lah. Jadi macam kerepek kan. Dia jadi kerepek lah. So diekspor ke negara luar, termasuk diekspor ke Malaysia. Itu pun salah satu jugalah yang kita nampak apa yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Okay. Okey, so secara kesimpulan, Malaysia sebenarnya dah bersedia dalam meneraju dagangan di pasaran baru. Dan 50 juta ini sebenarnya bukan sekadar angka, tapi dia adalah pelaburan strategik untuk masa depan. Dan kita seharusnya usahawan perlu rebut peluang yang ada. Okey? Nampak kan? Ya, betul. Okay. Bagi penonton yang tengah menonton kita di sesi live dekat YouTube dan juga Facebook, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe supaya anda tidak terlepas pada episod yang akan datang. Okey, seterusnya saya akan sharekan kepada anda mengenai sokongan FMM iaitu Federation of Malaysian Manufacturer terhadap komitmen kerajaan dalam memperluaskan pasaran dan kepelbagaian ekspor. So berita ni saling berkait lah. Okey. Presiden FMM Tan Sri Soh Tian Lai, dia kata kami berharap dapat menyaksikan kemajuan yang pantas dan tidak tertangguh. Maknanya tak ada apa-apa halangan lah. Sokongan daripada FMM terhadap inisiatif kerajaan adalah dengan penyambungan semula rundingan MUFTA yang melibatkan Malaysia dan juga negara-negara Eropah untuk free trade agreement. Yang ini untuk kurangkan tarif, untuk hapuskan tarif dan meningkatkan akses kepada pasaran negara-negara tersebut, dan peruntukan tambahan 50 juta kepada Madrid dan juga penubuhan Majlis Rantaian Bekalan Negara Olimiti. Yang ini adalah dua peruntukan dan juga penubuhan ini adalah satu usaha untuk memkukuhkan lagi ekonomi Malaysia. So, kerajaan juga dah ada menegaskan mengenai rundingan tarif yang sebelum ni, dan komitmen kerajaan terhadap dasar teras adalah dasar Bumiputera yang melibatkan dasar Bumiputera dan keperluan vendor tempatan dan juga perlindungan sektor strategik. Yang ini seperti pertahanan telekomunikasi dan juga tenaga. So, yang ini antara komitmen kerajaan sendirilah dalam rundingan tarif dengan US, tiga perkara ini. Dan peranan FMM dan harapan masa depan, FMM bersedia untuk menyumbang dalam membentuk ekosistem rantaian bekalan yang berdaya tahan dan harapan agar strategi kerajaan dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan. Ini adalah kita kata salah satu FMM ni salah satu kita kata dalam bahasa Melayu dia adalah persatuan Pekilang-Pekilang Malaysia. So dia menyambut baik usaha kerajaan dalam memperluaskan lagi pasaran di negara-negara, pasaran Malaysia ekspor ke negara-negara lain lah selain pada negara tradisional. Okey, seterusnya saya bawakan berita mengenai e-invoice. Okay. Lama tak dengar. Lama tak dengar. So, LHDN baru-baru ni dia tampil memberikan penjelasan sekali lagi mengenai e-invoice. So, penjelasan dalam artikel tu adalah mengenai penjelasan LHDN mengenai isu yang katanya e-invoice ni membebankan peniaga.
So kita tahu yang invoice ni bukan sekadar invoice digital, dia adalah satu sistem yang dikaitkan dengan HDN, dan dia ada manfaat sebenarnya daripada segi transaksi perniagaan tu lebih telus dan cepat dan mudah untuk kita track setiap invoice yang dikeluarkan. So sebenarnya dalam artikel tu telah yang dinyatakan adalah sistem invoice tu sebenarnya tidak membebankan perniagaan, dan sistem ni sistem ni akan memudahkan pematuhan cukai dan mengurangkan ketirisan hasil negara dan menyokong transformasi digital perniagaan. So ini adalah satu kita kata bila isu dia dibangkitkan semua, ni adalah satu inisiatif daripada kerajaan, daripada LHDN sendiri untuk kita kata untuk memberikan untuk memberitahu dan untuk share kepada peniaga kat luar sana, benda ni bukan sesuatu yang susah pun. Dan kita tahu e-invoice tu ada beberapa cara dalam pengeluaran e-invoice sendiri, sama ada e-invoice tu dikeluarkan secara individual e-invoice ataupun consolidate. Dan perkara kalau kita kata consolidate, benda tu hanya berlaku pada sebulan sekali saja. Kecuali kalau customer tu sendiri minta dekat kita untuk provide individual invoice yang berasingan. Kalau tidak ada permintaan daripada customer sendiri untuk untuk dapatkan invoice tu, benda tu buat sebulan sekali. Dan kalau kita tengok sendiri pun, kita pun sebagai pengguna ataupun pelanggan pun, kita kadang-kadang kita tiba-tiba dapat email mengatakan kita ada dia bagi tahulah transaksi. Terutamanya kalau macam insurans. Insurans memang akan setiap bulan dia akan update dekat kita yang ada bayaran yang dia buat, yang ada invoice yang dikeluarkan. So kita tahu. Dan sebenarnya tak senang pun. Dia yang kita nampak adalah mungkin daripada segi daripada segi kesedaran, sebab benda ni melibatkan teknologi dan digital. So ada peniaga yang rasa macam benda tu amat susah untuk buat satu perubahan yang baru. Dan kita tahu sendiri pelaksanaan e-invoice di sini berperingkat mengikut saiz perniagaan. Dan dia kalau ikut sebelum ni ada 3 fasa saja, dan yang terbaru ada fasa keempat. Yang mana sekarang ni dalam pelaksanaan fasa yang kedua, 1 Januari sampai 1 Julai. Nanti 1 Julai akan datang untuk pendapatan daripada 500,000 hingga ke 25 juta setahun. Yang pelaksanaan yang seterusnya adalah untuk fasa keempat tahun hadapan, 1 Januari, untuk pendapatan dan jualannya sehingga 500,000. Dan kita tahu sendiri amount yang daripada amount 100 sampai 500,000 yang fasa 4. Fasa 4 daripada 150,000 hingga ke 500,000. Tapi sebenarnya kalau kita baca balik dekat yang disediakan oleh info yang disediakan daripada LHDN sendiri, dia tidak mengeluarkan daripada amount keberapa ke berapa, tetapi dia menggalakkan untuk tak kisahlah anda ada bulan tu 100,000 sekalipun, tahunan punya pendapatan, dan digalakkan. Macam contoh, kalau kita punya pendapatan tahunan tu, perniagaan kita kurang daripada ataupun bawah daripada 150,000, sebenarnya kita ada kelonggaran untuk tidak mengeluarkan e-invoice kepada customer. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya LHDN tidak meng-highlight benda tu sebagai mengatakan tidak ataupun ya. Maksudnya macam tak ada yang dia tidak main tetap lagi. Kalau dekat dalam FAQ 150,000 dan bawah 150,000 ada kelonggaran untuk tidak mengeluarkan invoice. Tetapi kalau ikut fasa yang ni, dia kata dengan pendapatan atau jualan tahunan sehingga 500,000. Macam Ines kata tadi. Jadi kalau dia ada adakah dia daripada kosong hingga ke 500,000? 500,000. Kalau ikut saya, apa yang pemahaman saya, dia sebenarnya daripada 150,000 hingga 500,000. Sebab di bawah 150,000 kita ada kelonggaran untuk tidak mengeluarkan invoice tu. Dan sekarang ni masih dalam tempoh percubaan ataupun dah lepas tempoh percubaan? Untuk tempoh percubaan tu adalah untuk yang pelaksanaan untuk 1 Januari tu. Fasa 2. Untuk fasa 2. Dan seterusnya untuk yang Julai tu nanti untuk yang, tapi kalau kita berbalik pada tadi yang fasa 4, kalau kita berniaga, takkanlah kita punya perniagaan tu dalam masa setahun, kalau kita yang kecil-kecil yang kalau bisnes yang biasalah, kalau kita sebulan tu kita dah dapat dalam
12 ke 15,000 setahun dah lebih daripada tu kan. Dah lebih kan. So nak tak nak memang akan perlu mengeluarkan e-invoice lah. Dan kita perlu ada satu pemahaman lah sebagai peniaga, yang kita kena tahu yang pengeluaran e-invoice ni ada beberapa cara, sama ada individual ataupun consolidate invoice ataupun self bill invoice. So benda tu yang kita perlu dapatkan info yang lebih daripada LHDN sendiri. Sebenarnya banyak kelas yang LHDN berikan dekat peniaga kat luasan. Percuma saja, dan kita saja yang perlu tahu kat mana untuk cari info-info tu. Dan kalau tengok kekerapan dia kerap juga yang ada ada kelas, ada seminar semua kan. Betul. Okey. So selain daripada tu, ada juga integrasi yang mengikut keupayaan peniaga. Ada pelbagai platform integrasi yang disediakan. Macam contoh, kita sendiri, Squarelet sendiri dah ada integrasi dengan e-invoice dengan LHDN. Yang ini tinggal untuk gunakan sahaja. Dan sebenarnya ada juga sokongan dan latihan daripada LHDN sendiri. Macam tadi Ina cakap, ada latihan, webinar, sokongan daripada segi teknikal, panduan pengguna, dan ada juga FAQ. Banyak sebenarnya yang kita boleh akses terus ke laman web LHDN sendiri. So walaupun ada yang bimbang dalam sistem ni pada awalnya, sebenarnya manfaat jangka panjang ni tu jelas. Yang manfaat jangka panjang ni adalah akan memudahkan pengurusan kewangan perniagaan, dengan tingkatkan keyakinan pelabur dan pelanggan, dan juga meningkatkan ketulusan dalam transaksi. Dan LHDN sendiri sedia menghadapi era penjitilan cukai. E-invoice ni kita tahu dia adalah satu transformasi positif, dan gunakan sokongan yang ada sebagai persediaan untuk peniaga dekat luar sana. Dan sebenarnya kita boleh dapatkan info lanjut dekat hasil.gov.my, ataupun boleh terus hubungi bantuan e-invoice hasil yang beroperasi 24 hours 24/7. Yang ni telefon number tu boleh terus call 0386828000. Ni boleh terus call lah untuk dapatkan info dan maklumat lanjut mengenai invoice. Para peniaga ni sepatutnya jangan tunggu bila betul-betul dah diwajibkan untuk semua baru nak start. Mula daripada sekarang lah. Kira kata masa sekarang ni lah yang kita perlu dapatkan lebih banyak info. Cari kalau ada sistem apa yang boleh yang dah ready dengan fungsi invoice tu. Yang itu yang perlu at least kalau ada pertanyaan, ada yang tak betul, masih sempat masih untuk sempat belajar. lagi. So ini dibangkitkanlah isu mengenai invoice ni, di-highlight sekali lagi oleh pihak LHDN dalam berita pada minggu lepas. Okey, seterusnya ni yang terakhir, berita yang terakhir adalah untuk minggu ni adalah mengenai inisiatif dana 19.4 juta Bank Islam untuk B40 dan usahawan mikro. Ini adalah laporan untuk tahun 2024. Yang mana pada baru-baru ni diorang ada buat annual general meeting. Dia laporkanlah mengenai inisiatif dana 19.4 juta daripada Bank Islam sendiri. Objektif dan tujuan dana tersebut adalah untuk menyokong kehidupan komuniti kurang berkemampuan dan membina ekonomi yang adil dan kukuh, serta menggalakkan akses kewangan inklusif. So berita-berita macam ni, kalau kita orang biasa, kalau kita tak tahu, at least kita dah tahu bank ada sediakan manfaat dan inisiatif tersebut dalam bentuk bukan dalam bentuk loan lah. Yang tu dalam bentuk pinjaman kan? bukan dalam bentuk pinjaman lah. Ini adalah kita kata inisiatif dana yang diberikan oleh Bank Islam sendiri. So golongan sasaran dan jenis bantuan yang diberikan, golongan sasaran adalah golongan B40, usahawan mikro dan kecil, nelayan dan masyarakat orang asli. Bantuan ni daripada segi modal perniagaan, pendidikan dan kesihatan, dan juga tenaga hijau. Ni antara yang ni kita baru tahulah. Saya sendiri bila baca ni pun okey, ada tahun lepas. Macam dia punya sumbangan dana tu. Dia kan ada Bank Islam kan. So orang yang menggunakan Bank Islam saja ke yang boleh apply ke macam mana? Yang itu yang dia bukan menggunakan Bank Islam. Yang ada akaun dengan bank ke, ataupun peniaga ada SSM boleh mohon. Peniaga lah, peniaga. Terbuka kepada peniaga golongan B40. Yang ini sasaran dia adalah golongan B40, usahawan dan juga nelayan dan juga masyarakat orang asli lah. Yang ini jenis bantuan. Tapi yang ni biasanya kalau jenis bantuan ni sama ada diwawarkan dalam kalangan usahawan sendiri, ataupun Bank Islam sendiri yang kontak untuk
dapatkan bantuan tu. Yang tu saya kurang pastilah, tapi ni yang dilaporkan lah. Selalu dengar geran je, yang ni first time lah. Dengar yang dapat daripada Bank Islam ni. Okay. Menarik. Antara platform dan program khas yang diberikan adalah Sadaqah House, ni wakaf dan sedekah, projek Air Tekad, pembangunan usahawan dan dana anak yatim Sadaqah House. Ini antara program yang dijalankanlah sepanjang tempoh tersebut. Daripada segi impak dan pencapaian, kita tahu 19.4 juta telah disalurkan pada tahun 2024. Komuniti nelayan dan orang asli Johor terima tenaga hijau dan 14 pelajar jurusan kejururawatan ditaja dan menjalani program latihan. Ni dan petikan daripada CEO Bank Islam sendiri, inisiatif ini bantu perniagaan kecil berkembang dan menyokong pendidikan dan kesihatan serta membekalkan tenaga hijau kepada komuniti terpinggir. Okey. Ini menurut Datuk Muhammad Muazzam Muhammad lah. Okey, kerjasama strategik yang lain adalah Yatim dan UCB. Ini adalah tajaan untuk menaja pelajar yatim. Ini adalah satu pertubuhan lah under NGO dalam menjaga kebajikan anak yatim seluruh Malaysia. Dan untuk UCB tu pula adalah University College Bestari. Ini institut pengajian tinggi yang menawarkan program akademik termasuk yang program jururawat tadi tu lah. Dan KMI Healthcare ni pun juga adalah salah satu penyedia untuk latihan praktikal kepada pelajar jurusan jururawat tadi yang ditaja oleh Bank Islam dan memberikan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Ini antara strategik yang diberikan lah sepanjang tempoh tahun 2024. Okay. So sebenarnya banyak lagi program yang dijalankan oleh Bank Islam sendiri yang sebenarnya kita sebagai usahawan perlu ataupun orang luar kat sana perlu explore lagi lah. Okay. So, ini antara Business on Air News yang saya kongsikan kepada anda hari ini. Lebih banyak kepada usahawan, fokus lebih kepada PKS dan juga mengenai e-invoice terutamanya yang dibangkitkan sekali lagi pada minggu lepas. Okay, yang mungkin akan ada susulan apabila dah dekat untuk fasa yang ketiga Julai pula. Julai nanti kan. Okay. Yang wajib tu kan. Yang tu melalui fasa ketiga lah. Ya. Itu antara berita pada hari ini. Jadi apa yang kita dapat simpulkan kat sini, banyak peluang sebenarnya yang disediakan oleh kementerian ataupun pihak kerajaan kepada PMKS. Jadi peniaga di luar sana jangan lupa untuk explore dan ambil peluang yang ada tu untuk kembangkan bisnes. Lagi macam kita sebut tentang e-invoice tadi pun, sebenarnya dia dah kerap ada awareness daripada LHDN ni sebenarnya. Jangan ambil macam langkah last minute lah. Last minute baru nak buat. Jadi boleh cari sistem yang dah ready, ada e-invoice dan boleh kembangkan lagi bisnes. Okay. Jadi itu sahaja daripada pemberita kita pada minggu ni. Pada penonton, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Jika ada sebarang idea, boleh letakkan di bahagian komen. Nanti kami akan usulkan. Jadi Intan, itu sahaja untuk minggu ni. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okay, kami off air dulu. Bye.